Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni Kak Zai nak buat biskut seperit. Seperit rangup di luar. Bila gigit je cair di mulut. Macam tu lah. Okay, Kak Zai guna plantar, margarin plantar. Okay, kita gunakan 1 cup margarin plantar ni. Nak pakai margarin apa pun boleh lah. Okay. Lepas tu 3/4 cup gula asin. 1 sudu asin vanila, telur sebiji, telur kuning, lepas tu pewarna kuning sikit. Ni pewarna lemon tau. Okay, so kita gaul dia sama rata. Kita masukkan 1 cawan tepung custard, 1 cawan tepung jagung, 1 sudu tepung susu. Okay, 1 sudu sikit lah macam tu, tepung susu. Okay, lepas tu kita kacau. Kita kacau rata, kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Korang jangan masuk dulu tau tepung gandum ni. First korang kacau dulu adunan ni. Lepas tu korang tengok, okay, ini tandanya kita kena letak tepung gandum. 1 cawan tepung gandum. Lepas tu korang gaul. Gaul lagi dia rata, okay. Nanti tengok rasa macam dia melekat lagi, masukkan lagi. Ni Kak Zai pakai setengah cawan tepung gandum. Masukkan. So total tepung gandum 1 cawan setengah. Okay. So kita pakai 1 cawan setengah. Nampak adunan kita cantik. Okay. Nampak. Dia dah tak melekat. Dia lembut. Jangan keras sangat korang. Nanti susah nak picit. So biar dia lembut. Okay. Yang ni Kak Zai dah bakar. Nampak tak? Bakar suhu 160 15 minit. Cantik tengok ni.